Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua yang menonton video saya tak seberapa. Bersama saya Hakim. Tuan-tuan, dalam beberapa hari lepas, skecho satu Malaysia yang dapat kita ketahui bahawa penahanan 2 ataupun 3 suspek yang disyaki terlibat dengan penyelewengan dana zakat, ataupun saya tak pasti betul tidak dana zakat tersebut berjumlah suku bilion ringgit bersamaan dengan 230 juta ringgit. Tuan-tuan, bila saya baca artikel tu tuan-tuan, saya terkejut. Tahu, benda tu memang bukannya jumlah sikit, dia paling banyak dalam sejarah isu penyelewengan tersebut. Disebabkan berlaku banyak itulah mereka tidak mengaudit maksud saya macam banyak sangat penyelewengan dalam audit tersebut. Tetapi pengurusi SPRM Tan Sri Azam Baki menafikan tersebut dan menyatakan benda itu adalah sumbangan dana oleh orang awam. Saya dah tahu sama ada ini penyelewengan zakat ke ataupun kutipan sumbangan daripada orang awam. Sebab apa? Jumlah itu memang agak banyak tau. Sebab kalau 230 juta, mungkin kita boleh buat untuk agihan-agihan kepada fakir miskin, anak yatim, untuk pesakit-pesakit kronik. Lepas tu ada yang terlibat dengan kos rawatan untuk pesakit luar yang dia tak mampu nak bayar. Tapi bila kita tengok lebih daripada 10 kenderaan mewah tu, saya macam rasa terhina. Sebab benda tu memang kita tengok, memang kita sendiri pun memang tak boleh nak menafikan. Tapi ada orang kata saya ni kaki kondil lah, apalah bla bla bla. Saya pun sekalipun saya cakap ini untuk memperjuangkan maruah kita daripada diselewengkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Pasal apa? Bila tengok jumlah zakat tu, Masya Allah, saya pun tepuk dahi, saya pun tak boleh menangis saya tengok berita tu. Pasal timbalan NGO tu kena tanggap dan masih lagi dalam siasatan lah. Sebab benda ni lebih tau, dan 10 ataupun 11 akaun bank tu dibekukan untuk siasatan lebih yang lanjut. Tapi walau apa sekalipun, saya ucapkan tahniah kepada anggota SPRM dan anggota PDRM yang menangkap suspek tersebut dan dibawa ke mahkamah semalam untuk siasatan yang terperinci. Dan kita berharap kejadian itu tidak akan berulang pada masa yang akan datang. Sebab benda ni memang agak parah. Yelah, ibu bapa kita naik turun lembaga zakat untuk dapatkan bantuan, tiba-tiba dididik kerana itu dan inilah masalah baik kelas lah, bangsa itu inilah. Sudahlah, tak payah nak seweng-seweng, nak sembunyi-sembunyikan macam tu. Sebab kita dah tahu macam mana lah kita ni punya lah susah-susah naik turun lembaga zakat tu untuk membayar zakat pendapatan atau zakat fitrah. Tiba-tiba datanglah orang macam ni, dia nak seweng pembayaran zakat, seweng wang zakat tu untuk digunakan yang benda yang salah, untuk dapatkan benda yang diingini dengan cara yang tidak betul. Oleh sebab itu, terima kasih semua yang menonton video saya tak seberapa. Kita akan jumpa lagi di video yang lain.